Kalau kau kerja makan gaji, kau takkan kaya. Kau tak boleh kaya. Aku baru balik dari kerja. Sekarang ni aku ada kat Bukit Ampang dengan Myvi aku. Saja lepak tengok view kan. Aku terfikir satu benda lah. Berapa ramai dekat dalam Malaysia ni yang betul-betul hidup puas hati dengan kehidupan. Dari segi pekerjaan lah, aku still 9 to 5. Aku ada pemikiran di mana aku rasa yang life aku ni tak cukup. Aku buat benda sama ulang-ulang. Hari-hari aku buat benda sama. Bangun tidur, pergi kerja, balik kerja, dah gelap. Takkanlah sampai tua aku macam ni. Macam aku so far sekarang aku trade. Aku rasa trading ni dia boleh keluarkan aku daripada 9 to 5, boleh bagi aku freedom. Aku still newbie dalam trade, tapi aku willing untuk belajar. Sebab aku tak suka kerja 9 to 5, tapi aku terpaksa. Aku yakin dekat luar sana sebenarnya ramai gila tak suka 9 to 5, yang ada sama perasaan macam aku. Kerja 9 to 5 ni sebenarnya tu je lah kerja yang dia boleh buat dan dia selesa makan gaji. Orang semua diam dengan kerja 9 to 5 ni. Sebab apa lagi kau nak buat, betul tak? Tiap bulan kerja, hujung bulan dapat gaji, bayar komitmen, ulang sampai kau umur 50 tahun. 50 tahun gaji kau baru 10,000. Kalau kau kerja makan gaji, kau takkan kaya. Kau tak boleh kaya. Sebenarnya kau dah kena brainwash dengan sistem yang di mana kerjalah 9 to 5 untuk kau jadi average. Aku nak lebih. Aku rasa aku layak untuk benda tu. Tiap orang layak. Aku ada tunjuk journey aku. Kalau korang nak tengok journey aku dalam trading, korang boleh tekan profile aku, tekan link kat bio, tekan 3 titik kat atas, open in browser, korang masuk je dalam rumah biru aku. Yang aku buat ni risiko bagi aku. At least aku ambil risiko daripada selesa hidup makan gaji, bayar komitmen, lepas tu kerja balik bagi bos kau kaya. Alang kau pun tak kaya. Bila aku nak pakai Myvi ni?